Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Biasa-biasa bulan Ramadan ni kita akan share resipi. Hari ni saya nak buat bayam Brazil masak lemak. Jom kita tengok. Jom kita petik dulu bayam Brazil. Oh, ini bayam Brazil yang saya tanam dekat depan rumah. Banyak ni. Kita petik ni. Kat sini pun ada. Bayam Brazil ni senang tanam. Kita just kepak ni, kita cucuk ke tanah, dia akan tumbuh dengan subur, insya-Allah. Jaga ayak dia, okey. Memang boleh jadi. Bayam Brazil ni selalunya saya buat ulam je. Tapi hari ni nak try benda barulah. Nak try masak lemak tengok. Kita tengok bahan-bahan apa yang kita guna. Boleh kita guna untuk juadah berbuka dengan sahur. Jom kita petik dulu. Dia just cubit-cubit macam ni je. Okay, kita dah collect dah. Banyak ni cukup lah untuk sekali makan. Jom kita cuci, lalu kita masak. Okay, kita cuci dengan garam dulu. Dah rabus sikit kan. Lepas tu kita rendam lah ya. Just untuk buang kalau ada apa Pulat ke, ulat-ulat ke, binatang-binatang kecil ke, kita buang garam ni dia akan keluar. Jadi kita rendam sat. Kita dah cuci. Jadi kita tak ambil batang ni lah. Kita cabut dari sini lah. Kita buat macam ni, peti-peti macam ni. Macam ni lebih kurang. Tak, kita cuci sekali lagi lah. Bahan-bahan kita nak pakai simple je. Bawang besar 1, cili padi saya buat 3, santan sikit. Dan ni kita dah bersihkan tadi. Bayam Brazil kita dah cabut dah bersihkan. Ikan bilis dan garam. Yang tu je. Lepas tu minyak masak lah. Jom kita start masak. Okay, kita masukkan minyak masak. Masuk tak payah banyak lah, sikit lah. Ok, cukup dah banyak dah. Minyak panas, kita masukkan bawang. Saya pakai bawang besar ya, tak bawang putih. Nak pakai bawang putih, nak bawang sekali pun boleh. Ikut masing-masing lah kan. Ini saya balik kerja, dah lewat dah ni, nak masuk waktu berbuka. Jadi saya masak menggunakan bahan yang terhad lah. Biarkan bawang ni masak sikit, kita ayam sikit. Ok, lepas tu kita masukkan ikan bilis kita yang kita dah basuh tadi. Ikan bilis boleh, udang kering boleh. Saya ada ikan bilis, saya ada ikan bilis lah. Kita masukkan cili padi tadi yang saya dah kepak. Saya tak buang dia punya tangkai ya. Saya kepak je. Okay, kita masukkan santan. Santan ni saya beli kat market, santan segar. RM2. Saya tambah ayak sikit lah. Saya tambah siap-siap lah santan. Sayur saya pun tak banyak, jadi saya pakai sikit je lah. Ok, kita perasa siap-siap. Sebelum kita masukkan bayam Brazil tu, kita perasa dengan garam siap-siap. Sebab saya dah pakai ikan bilis, jadi garam tak payah banyak lah. Takut masin kan. Pakai sikit lah. Ok, kita boleh masukkan bayam Brazil kita. Kacau bagi spati. Alhamdulillah dah siap dah kami punya bayam Brazil masak lemak. Ini menu sampingan lah. Rumah saya tadi dia buat apa? Tom yam ayam kampung. Ayam kampung yang rumah saya buat. Ini saya tak share lah resipi sebab rumah saya buat. Jadi boleh cuba resipi ni. Senang, mudah.
Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih. Salam Ramadan. Assalamualaikum.